Pernah tak anda terfikir, dalam dunia animasi Nusantara kita ni, siapa sebenarnya yang paling power? Sebab sekarang ni sedang berlaku satu pertembungan kreatif yang sangat hebat antara dua jiran gergasi, Malaysia dan Indonesia. Jadi, persoalannya, siapa sebenarnya raja? Okey, jom kita bedah siasat pertarungan ni. Bayangkan macam gelanggang tinju. Di satu sudut, kita ada sang gergasi, pemain lama yang dah conquer macam-macam. Dan di sudut yang satu lagi, kita ada kuasa bangkit, pendatang baru yang datang dengan momentum yang bukan biasa-biasa. Soalan besarnya tetap sama. Siapa Raja Animasi Nusantara? Dan percayalah, ini bukan gaduh-gaduh pasal kartun mana lagi comel. Ini cerita pasal kuasa kreatif, kekuatan industri dan siapa yang akan menakluk pasaran dunia. Baiklah, kita mulakan dulu dengan sang gergasi yang kita sebut tadi. Ya, kita bercakap tentang Malaysia. Sebabnya mudah, mereka ni bukan jago kampung. Dah lama dah mereka buktikan yang mereka ni pemain kelas dunia. Anda tengok sendiri komen-komen ni. Ini bukti paling jelas betapa dalamnya pengaruh Malaysia. Bayangkan, Upin dan Ipin tu bertahun-tahun lamanya. Dah macam jadi sebahagian daripada keluarga di Indonesia. Ramai gila yang betul-betul ingat itu produk tempatan mereka. Bila dapat tahu ia dari Malaysia, ramai yang terkejut. Itu bukan populariti biasa tau. Itu dah tahap pengaruh budaya yang tembus sempadan. Dan kod ni memang kena tepat pada sasaran. Malaysia lama memegang takhta sebagai The Big Brother animasi ASEAN. Gelaran abang besar ni bukan calang-calang dan ia bukan datang bergolek. Ia adalah hasil kerja keras berdekad-dekad lamanya. Jadi, macam mana Malaysia boleh jadi abang besar? Rahsianya bukan setakat kreativiti je. Kekuatan sebenar terletak pada asas industri yang super mantap. Sejak awal tahun 2000-an lagi, kerajaan dah masuk campur melalui MDEC contohnya untuk bina satu ekosistem yang lengkap daripada latihan, pendanaan sampailah ke pemasaran. Hasilnya, kita ada satu jentera industri yang bukan je matang tapi dah terbukti berjaya. Dan ini strategi paling penting. Animasi Malaysia dari hari pertama lagi memang tak dibuat untuk pasaran tempatan saja. Fikirannya global. Matlamatnya adalah untuk ekspor. Sebab itulah, jangan terkejut, karya-karya mereka dah sampai ke lebih 60 negara. Itu dia, fokusnya memang satu, dunia. Okey, cukup cerita pasal sang gergasi. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita kepada pencabar yang datang dengan gegaran yang cukup kuat. Inilah dia, Indonesia, kuasa yang sedang bangkit. Tengok carta ni baik-baik. Kalau anda nak tahu apa maksud gegaran, inilah dia. Filem animasi tempatan Jembu bukan saja box office, tapi dia cipta satu fenomena. Kutipannya, Masya Allah, jauh tinggalkan filem-filem blockbuster Hollywood yang tayang waktu tu. Ini isyarat yang sangat jelas. Pasaran domestik Indonesia ni adalah raksasa. Kod ni memang tepat. Ramai ingat ia filem biasa, tapi ia satu fenomena. Maksudnya, tak ada siapa pun yang sangka benda ni boleh jadi. Betul-betul underdog story. Dan Jumbo ni dah buktikan satu benda yang sangat-sangat penting. Penonton Indonesia dahagakan dan sanggup bayar tiket wayang untuk tengok konten animasi buatan negara sendiri yang berkualiti. Tapi kebangkitan Indonesia ni bukan cerita pasal duit dan saiz pasaran semata-mata. Mereka ada satu kuasa besar yang sangat unik. Apa dia? Keupayaan untuk mencipta hubungan emosi yang mendalam dengan penonton. Kekuatan sebenar mereka, roh mereka terletak pada cara penceritaan yang menyentuh hati dan sentuhan artistik yang memang ada kelasnya yang tersendiri. Okey, sekarang jom kita jadi spy sekejap. Kita nak tengok macam mana magic ni semua dihasilkan. Macam mana dapur Malaysia dan dapur Indonesia ni berfungsi? Sebab rupa-rupanya cara kerja atau pipeline mereka ni sangatlah berbeza. Ini dia perbezaan paling ketara. Sebelah sini, kita ada Malaysia dengan kepakaran teknikal 3D yang sangat rigid ikut standard industri antarabangsa. Sangat kemas, sangat efisien. Sebelah sana pula, kita tengok kekuatan Indonesia. Lebih kepada sentuhan artistik, gaya visual 2D yang lebih hangat, lebih organik, lebih ada jiwa. Dua jalan yang sangat berbeza, tapi dua-dua sampai ke destinasi yang sama. Hasil yang gempak. Jadi, Malaysia lawan Indonesia. Gergasi lawan kuasa bangkit. Betul ke macam tu ceritanya? Sebenarnya realitinya jauh lebih menarik. Dan ia bukan sekadar pasal lawan.
Sebab hakikatnya, bakat-bakat kreatif ni tak ada pasport. Mereka tak kenal sempadan. Animator dan artis, mereka bebas bergerak antara Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura. Dan tahu tak, satu fakta menarik. Ramai gila animator dari Indonesia yang sebenarnya tulang belakang di studio-studio animasi terbesar di Malaysia. Mereka saling bekerjasama. Dan kod ni memang mic drop betul. Tanpa animator Indonesia, mungkin sesetengah kartun Malaysia pun tak siap. Dengar tu, ini bukan lagi cerita pasal siapa lawan siapa. Ini cerita pasal saling memerlukan, saling melengkapi. Kekuatan Malaysia hari ini sebahagiannya dibina atas kepakaran dan bakat dari Indonesia. Jadi, kalau kita nak simpulkan keadaan sekarang, macam inilah rupanya. Malaysia, kekuatannya jelas. Pasaran global dan sebuah industri yang sangat matang. Memang juara ekspor. Indonesia pula, kekuatannya adalah kuasa pasaran domestik yang macam tsunami. Laju gila. Jadi bukan soal siapa lebih baik. Masing-masing ada padang permainan sendiri yang mereka kuasai. Jadi, kita kena ubah soalan kita. Bukan lagi siapa lebih hebat. Tapi, tengoklah betapa hebatnya kita semua. Kita ada Upin dan Ipin. Kita ada Ejen Ali. Kita ada Nusa. Dan banyak lagi. Yang patut kita raikan sebenarnya ialah kebangkitan animasi Nusantara sebagai satu kuasa besar. Kita sekarang dah mampu hasilkan karya yang boleh berdiri sama tinggi dengan mana-mana karya dunia. Jadi, persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama bukanlah siapa raja hari ini. Tapi, apakah kisah-kisah luar biasa yang bakal kita sebagai Nusantara ceritakan kepada dunia selepas ni? Sebab, satu benda yang pasti, masa depan animasi rantau ni sangat-sangat cerah.